So hello guys and welcome back to another video on this YouTube channel nama aku Afiq. So in today's video guys, as you guys can see, aku nak review dua barang dekat you guys, which is kerusi ni and also carpet yang ada dekat bawah ni. So first thing first, apa yang aku nak bagi tahu dekat you guys pasal this chair is actually dia punya pros dulu. After kita cerita dia punya pros, and kita akan cerita dia punya cons, which is apa kelebihan dia and apa kekurangan dia. Alright. So kelebihan yang pertama, which is kelebihan yang korang sendiri boleh nampak, which is kerusi ni boleh lipat. So bila kerusi yang boleh lipat ni senang lah. If korang nak guna, korang just boleh buka, and if korang tak nak pakai, korang just boleh lipat dia and letak dekat anywhere, any place yang you guys nak letak. So apa lagi kelebihan yang ada dekat this chair is actually dia punya armrest. Dia punya tempat letak tangan ni actually kayu guys, okay? Tapi korang mesti boleh imagine punya kerusi yang jenis macam ni, kalau korang nampak bentuk kayu macam ni, adakah betul dia kayu? Tidak guys. Dia nampak macam kayu but it's actually plastic, okay? Material handrail ni which is plastic guys. Bukannya kayu, original kayu. Dia plastik. Faham tak maksudku? Dia plastik, bukan kayu. Bukan kayu. Korang faham lah So next kita go through dekat tempat duduk and tempat korang sandar. Okay, kalau korang boleh tengok, tempat duduk ni dia menggunakan Oxford close guys. Which is kalau korang nak tarik ke ataupun korang nak renggangkan ke kan, dia tak senang koyak. Which is dia strong tear resistance. If I'm not mistaken lah. Okay, so bila korang duduk ataupun korang sandar, korang akan rasa lebih selesa. So korang punya tubuh badan tu takkan rasa lenguh ataupun takkan rasa penat bila duduk, and korang punya bahagian punggung pun takkan rasa kebas. Ataupun sometimes ada certain kerusi yang terlampau keras, dia punya kain, which is kain dia terlampau tebal ataupun terlampau keras, yang boleh membuatkan korang punya punggung sakit bila duduk lama. So untuk this chair, dia punya kelebihan dia is korang duduklah lama mana pun, korang akan still santai juga guys. Okay, korang tak akan rasa macam penat ke, korang tak akan rasa sakit belakang ke, tak ada guys. Okay, sebab material dia memang mantap. And macam aku beritahu tadilah, dia punya nak lipat macam mana. It's very simple guys. Untuk korang lipat, untuk korang buka. So kalau korang nak lipat dia, korang just pegang besi plastik bahagian bawah ni and juga besi plastik dekat tempat yang korang sandar ni, and then korang just lipatkan jadi sekali, rapatkan dia. So bila korang rapatkan dia, kerusi ni automatically akan tertutup and jadi straight. Dia takkan dia terbuka macam ni lah, macam aku tengah duduk sekarang ni. Okay, kerusi ni senang ke bergerak bila korang duduk kan? Macam korang duduk, lepas tu korang nak gerak-gerak, senang ke nak pergi ke sana, pergi kiri, pergi kanan? Actually guys, dekat bahagian bawah dia punya kaki dia ada rubber guys. If you guys know, rubber dia memang akan buatkan susah nak bergerak, which is dia akan reduce lah daripada benda licin. Kalau contoh lah, lantai korang ni jenis yang licin, macam korang guna tiles kan contoh. So bila korang guna tiles, kalau korang punya kerusi licin, korang akan bergerak sehingga ke sana dan kembali balik ke tempat asal korang. So aku dah cerita pasal pros dia, and apa pula dia punya cons? Of course, kalau ada pros mesti ada cons. Okay, cons dia untuk this kerusi is satu je. If korang dah duduk terlampau lama, and then once korang bangun, dia akan tinggalkan kesan guys. Okay, kesan apa? Bukan bonggol, menjunam. Kesan macam ke dalam dia punya kain. Sebab apa? Sebab korang dah duduk kat situ lah. Biasalah kalau korang dah duduk mesti kat bawah punya kan. Tak ada ni korang duduk, korang bangun dia akan stay static balik. Tak ada. Okay, dia mesti akan turun ke bawah, drop balik. Tapi kalau contoh korang tak nak dia senang drop setiap masa kan, after korang bangun, korang tarik dia punya tepi kiri dan kanan bagi dia tegang balik, and after dia tegang, korang just biar and dia akan static macam tu je. And macam aku cakap tadi, kalau korang duduk, of course dia akan ke dalam. Sebab apa? Sebab dia pakai material Oxford cloth. Oxford cloth ni jenis yang kain yang senang renggang. Bila kain yang senang renggang ni, korang duduk, dia mesti akan renggang ke dalam punya. Tapi dia akan elok balik lah macam gitu. Okay, so next aku nak bagi tahu juga kat you guys, colour hitam je ke dia ada? Tak ada colour lain ke? And size apa je yang dia ada? Adakah dia ada size besar ni je ke, ataupun ada lagi besar daripada ni? Okay, so let's figure out in this video. So first, dia ada size S. Size S which is kecil lagi daripada ni, which is yang aku ambil ni is size L. Okay, size L besar macam ni lah. And dia ada lagi satu size which is last big size, XL. XL tu dia akan besar sikit daripada L. Which is korang bila duduk tu besar sikit lah daripada yang macam aku duduk sekarang ni, which is this is yang L punya. Okay, and dia ada dua colour hitam and juga colour kaki. As you guys know, dia macam coklat nude macam tu. Colour kaki lah senang cerita, KHAKI. Kalau korang yang tak tahu, pergi Google KHAKI. Okay, so that's all yang aku nak bagi tahu dekat you guys pasal this camping chair ataupun kerusi camping. And if you guys ada any question yang you guys nak tanya pasal this chair, you guys boleh just comment down below so that aku akan reply one by one. Okay, so next stop kita go through dekat carpet. So
Kapet yang aku beli ni, which is design dia boleh dikatakan design corak-corak daun dan ada corak-corak bunga sikit. And warna yang aku pilih, kalau korang boleh tengok, dia macam colour mix, which is colour grey mix and colour putih. So dia akan nampak tak terlampau cerah dan tak terlampau gelap. Okay. Pemilihan warna sangat penting untuk elemen bilik korang. Okay, kalau bilik korang nak buat berkonsepkan warna hitam, so you guys akan target more kepada warna hitam, which is barang-barang yang gelap. Okay, macam korang yang nak buat style estetik, korang akan cari warna yang lebih terang daripada warna gelap. Macam tu lah. So macam aku cakap tadi pasal pemilihan warna, sebab apa aku tak pilih warna lain selain daripada warna ni? Boleh je sebenarnya aku nak pilih warna lain, sebab kapet dia ada banyak warna ataupun design apa yang dia ada. So you guys boleh pick any design yang you guys nak, unless dah habis stok lah. Kalau dah tak ada, korang tak boleh paksa. Okay. And aku ada buat vlog pasal setup this area. Okay, which is tak siap lagi pun area ni sebenarnya. This baru 2 item baru sampai, and then ada banyak lagi item yang aku nak tambah untuk bagi belakang ni tak nampak terlampau kosong. Okay, and aku ada bagi tahu dekat vlog tu yang kapet ni ada size. Okay, size apa yang dia ada, aku akan bagi tahu kat you guys in this video. So aku akan bagi tahu you guys, dekat this kapet dia ada size 90 x 120. And kalau korang tak tahu macam mana pengiraan 90 x 120, korang boleh singgah video sebelah ataupun video sebelum-sebelum ni, vlog pasal area ni. Aku ada letak link dekat description, ataupun korang boleh just klik ada dekat atas kalau ada keluar. Okay, kalau tak ada, pergi description. Okay. And yang kedua pula size L. Yang first tadi size M, and yang kedua pula size L, which is 120 x 180. Yang aku ambil ni size 90 x 120. Okay, first thing first, yang sebenarnya aku nak ambil yang L, tapi aku rasa itu macam terlampau besar, so aku ambil yang size M, which is kecil sikit lah, ngam-ngam je. And yang ketiga pula ada size XL. XL tu 160 x 210. Memang dia cover penuh aku punya lantai. Memang korang akan nampak kapet je, lantai hilang. Okay, sebab terlampau besar saiz dia. Yang keempat pula, which is dia ada saiz triple XL. Triple XL ni dia 180 x 260 cm. Okay, korang ambil pengukur kat rumah korang tu, pita pengukur tu, korang ukur saiz tu panjang mana, lebar macam mana yang korang nak. Okay, 90 tu dia punya lebar, 120 dia punya panjang. Okay, kalau korang tak faham lagi lah, macam gitu dia punya pengiraan. And the last one, which is size 5XL. Ini memang terlampau besar. Kalau korang ni macam rumah yang besar ataupun kawasan rumah korang ni luas, korang boleh ambil 5XL, which is size dia 200 x 300 cm, which is dia punya lebar 200, dia punya panjang dia 300. Memang besar guys. Okay, aku rasa dah boleh cover separuh dah daripada bilik aku ni. So design apa yang dia ada, korang boleh check it out, link yang aku letak dekat description below. And you guys boleh terus fikir masak-masak korang nak pilih warna apa sebelum korang beli. So better if you guys yang mana nak cari kapet ataupun nak cari kerusi yang aku tengah guna ni, korang boleh just check it out, link yang aku dah letak dekat description below. And if you guys ada any question yang you guys nak tanya, you guys just boleh comment down below, sebab aku ni memang free all the time untuk reply you guys punya komen. Jangan risau, any comment ataupun any pertanyaan yang korang nak tanya, aku akan reply dengan as soon as possible. Okay, I'm trying my best. So yeah, I think that's all for today's video guys, and thank you so much for stay from the starting of the video until the end of the video. And selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia. And so I think that's all for today's video guys. See you in the next video.